guys. Sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okey, hari ni kita nak buat tutorial cara-cara nak guna black water ni dengan garam biru untuk setup aquarium untuk breed ikan laga untuk kita pembiakan ikan laga. Okey, cara dia mudah saja. Kalau korang nak order black water dengan garam biru ni, order dekat kitanya beg kuning bawah tu. Okey, jom. Cara pakai dia mudah saja guys. Mula korang masukkan, okey, sekejap first korang masukkan garam biru ni sikit dulu. Garam biru ni jangan pakai banyak-banyak, pakai sedikit sahaja je. Pakai dalam secubit, contoh kita nak buat ikut setting untuk ikan laga. Okey, kita letak garam biru sikit. Kalau ikan gapi pun boleh, boleh pakai ikan biasa-biasa, ikan air tawar lain pun boleh. Pakai dalam secubit saja. Okey, make sure korang kena peram air dia dulu. Bagi hilangkan klorin dia dulu. Okey. So black water ni pun kita ada jual black water yang kita ada paket kecil ni mudahlah. Kalau kita tak payah ikan banyak, pakai yang set ni je. Okey, jom. Cara nak pakai mudah je. Korang akan goncang-goncang dulu. Semudah ABC je guys. Okey, lepas tu tuang. Tuang kalau tengok bekas korang, kalau kecil, pakai sikit je. Satu penutup kecil ni pun dia dah cukup Okey, korang tuang dia sikit agak-agak je. Dia tak payah nak letak banyak boleh. Nak letak sikit boleh. Okey, jom kita tengok lebih detail dia lagi. Okey guys. Okey, nampak yang ni kita baru letak black water kita. Okey, jom. Jangan lupa klik like dan share video ni. Okey, lepas tu korang kena kacau dia bagi garam-garam ni larut dulu. Okey, ini untuk kita proses biarkan ikan laga Nanti kita tunjuk contoh ikan laga kita yang dah ready. Okey, first korang kacau-kacau dulu. Kacau-kacau dulu. Tapi air kita ni air ni kita dah peram dah lebih 3 hari. Kita dah peram 3 hari lebih lah. Okey, lepas tu baru kita masukkan garam biru sikit dengan black water. Okey, kita biar dulu. Lepas tu nanti korang ambil ikan laga ni. So ini ikan laga kita. Yang ni jantan dia yang dah ready nak pembiakan dia, breeding dia. Okey, so ni nampak. Kalau tanda macam ni, ikan korang dah ready nak bertelur. Okey, ni ikan laga jantan ni dia punya tanda-tanda nak buat sarang dia. Okey, ni lagi. Ikan pun sihat, ikan pun badan dia berisik lah. Besar-besar kan. Okey, ni contoh lagi sarang dia lagi. Okey, lepas tu korang sauk je. Sauk sahaja. Kita tunjuk contoh lagi kalau macam dah ada buih ni, tandanya ikan korang dah nak bertelur. Dah nak. Okey, korang sauk je. Tu nampak? Letak dekat sini. Lepas tu korang kena letak plastik tau. Letak plastik lah, kita saja korang letak plastik untuk dia punya sarang buih dia. Sarang buih dia. Okey. Nak letak plastik boleh, macam nak letak cup. Nak letak cup cawan kan. Dia boleh juga. Okey. Korang tengok dia kena potong plastik. Okey, contoh kita potong plastik ni supaya dia punya buih tu tak bersepah dan tak pecah lah. Korang potonglah agak-agak saiz-saiz macam ni. Okey, nampak tak? Okey, korang potong lagi. Okey, lepas tu masukkan dalam aquarium yang tadi tu yang kita dah letak tu. Jom kita tengok lagi. Okey, nampak tak? Nanti kita tunjuk next video lagi. Kita tunggu dia buat buih dulu. Okey, kalau tak faham boleh komen Okey, ini contoh dia lagi tunggu nanti dalam beberapa hari dia akan buat buih. Lepas tu kita akan cari dia punya betina pula. Thank you guys. Nak order tengok dekat kita punya TikTok shop ataupun Oren. Thank you.